Assalamualaikum dan selamat pagi. Masih pagi kan? Right. Saya Zahar Azri. Dia panggil saya Bro M. Anak kedua daripada 5 adik-beradik. Mak ayah saya orang Kelantan, tapi saya orang Selangor lah, sebab dilahirkan di Selangor dan dibesarkan di Selangor, sekadar menetap di Selangor. Dah berkahwin 3 orang anak. Siapa kat sini tak kenal RCCA Adibah? Ada tak? Yang tak kenal Kak Dip? Just nak tahu audience lah. Semua tahu kan? Okay, senang sikit dah cerita sekejap lagi. Right. Anak-anak pun dah besar. Anak bongsu tengah final year sekarang. Right. Background, saya seorang chartered accountant. Dah bekerja dengan 3 syarikat multinational. KPMG kat KL, Arthur Andersen dekat Australia, Sydney, dan dengan Petronas. Selama 30 tahun dalam corporate. Alhamdulillah, saya dapat peluang untuk mencapai impian kebanyakan accountant untuk menjadi CFO pada umur 42. Mula-mula CFO satu company, lepas tu beberapa company, lepas tu CFO dekat overseas, dan yang terakhir sekali CFO dan juga COO. Sehinggalah saya bersara pada umur 52 dan berhijrah ke BE International. So macam mana boleh terjebak dengan BE ni? Right. Kita semua dah dengar cerita Kak Dip kan? Transformasi yang sangat luar biasa, sehingga efek dia macam reverse aging. Hebat betul produk-produk BE ni. So, terima kasih BE International, terima kasih founder, terima kasih introducer kami, iaitu RCCA Arabi dan RCCA Usairi. Mereka berdua sekarang bersama dengan Kak Dip di Alora Roadshow di Medan, Indonesia. Juga tak lupa dengan super upline kami, RCCA Amelia, mentor kami RCCA Cik Min dan Dr. Lee, dan juga grand mentor RCCA Chong Chi An dan Madam Tan Lee. Tanpa mereka, most likely saya tak ada lah di sini hari ini. Okay. Saya pula memang aktif sejak daripada muda. Saya suka sangat bersukan. Saya suka main betul-betul. Saya tak main-main. Masa sekolah, saya wakil negeri, lepas tu wakil universiti, dan saya juga berpeluang untuk wakil negara. Saya beraksi di kejohanan ASEAN Oil and Gas tahun 2004 ke 2005 lah. Okay, tapi kalau umpamakan kalau kereta ni sekarang ni dah macam kereta klasik lah kan. Taklah antik kan, klasik. Masih boleh perform, tapi dia memerlukan banyak penjagaan. Dan produk-produk BE ni telah membantu saya supaya lebih bertenaga. Apa tagline kita bulan puasa ni? Sihat? Sihat bertenaga di bulan puasa. Lagi? Kan? Kita boleh bertenaga. Dan juga produk BE telah membantu saya untuk recover. Apabila kita bersukan, apabila kita buat aktiviti-aktiviti, especially kalau kita kompetitif kan, memang akan sakit dan lenguh berkata-kata lepas itu. Jadi recovery sangatlah penting. So produk BE, Alora series, Magnific yang saya ambil together dengan glucosamine sangatlah membantu untuk recover dengan lebih cepat. Dan juga untuk kekal aktif, supaya boleh buat maintenance, kekal aktif pada usia 50-an. So pada masa nak mula dulu, so Kak Dip kata produk-produk ni sangat bagus. Dia rasa nak buat bisnes BE lah. So masa tu saya tak tahu langsung pasal industri health and wellness. Jadi saya pun buatlah homework sikit. Rupa-rupanya health and wellness ni sangat besar
lagi besar daripada otomotif, lagi besar daripada oil and gas. Amazing betul. And dia berkembang lagi cepat, growth rate dia jauh lagi cepat. Apabila income level orang naik, mereka invest lebih kepada oil and gas. Oil and gas lah, health and wellness. Lama sangat oil and gas kan. Alright. Apabila tadi income level kan, satu, apabila kesedaran mengenai kesihatan naik, mereka pun akan invest lebih kepada health and wellness. Lagi satu adalah aging of population. Apabila lebih ramai orang yang berusia, mereka pun akan invest lebih kepada health and wellness. Right. Okay. Macam menarik. So, tapi saya tanya Kak Dik, awak confident ke nak buat benda ni? Awak tak pernah berniaga. Saya pula tak pandai cakap. Accountant, kira-kira nombor tahulah kan. Tapi Kak Dik kata, tak apa, benda ni mudah. Sebab support system dia complete. Yang macam yang CCA Zalina sebut tadi, dalam 6 pillars of PE International. Okey. Macam menarik. Senang ke dapat duit? So Kak Dik tunjuk marketing plan. Now, ada 3 benda yang menarik perhatian saya. Nombor 1 adalah bonus payout. So apabila kita kira semua kan, the bonus payout daripada performance bonus sampai ke house fund, total dia adalah 71%. Now, is this good? Saya compare dengan payout of a large company or a listed company in Malaysia. Range dia antara 30 hingga 60%. Kalau kita tengok kebanyakan company, blue chip dia target lebih kurang 40 hingga 50% pun dah cukup bagus dah. Tapi PE 71%. Maksudnya apa? Dia melambangkan perniagaan ini kan, profitable, keuntungannya bagus, dan juga management kan? Management yang cekap untuk boleh bagi payout setinggi itu. Berikan tepukan kepada PE International. Right. Nombor 2 adalah kafan. Saya tanya Kak Dik, berapa kafan? Dia kata 7,000 up to 7,000. Dia kata, wow, dah mengalahkan CFO ni. Masa tu saya kafan saya tak sampai 7,000. So kata, kalau buat BB ni bukan saja boleh maintain lifestyle, boleh upgrade lagi. Hari kan? Dan yang ketiga yang menarik perhatian saya adalah bila nampak 2 chart ini side by side. Saya pada waktu itu dah menghampiri usia bersara kan. Apabila kita bersara, income kita kosong. Sama ada kita bersara sebab dah umur 60 ke, ataupun terpaksa bersara ke, ataupun dibersarakan ke. Zaman-zaman sekarang ni ada right sizing lah kan, macam-macam. Dan kita compare kan dengan apabila kita membina kerjaya di PE International. Kita sebenarnya bukan menjual masa untuk mendapat income. Apa yang kita buat, kita membina aset kan? Kita membina aset yang boleh berkembang dan berpanjangan. Kalau siapa-siapa pernah baca betul-betul kita punya rules and regulations tu, ia adalah satu aset yang kita boleh jual, dan juga adalah satu aset yang kita boleh wasiatkan. Dan apabila kita tengok selepas explosion point, dia akan memberi kita passive income.
Kenapa boleh beli passive income? Ingat tak apa yang Sisi Zainah sebut tadi? Dia boleh beli passive income kerana kita membina rangkaian. Kita akan ada banyak franchise. Dia bukan saja active income kita, kan? Dan dengan passive income kita juga akan mendapat kebebasan masa. So, okey, saya cakap kat adik, ini macam ni dah best ni, macam best. Okey, kalau macam tu ada satu syarat kalau nak buat BE. Kena buat macam saya main sukan. Buat betul-betul, jangan main-main. Tengok ni hasil dia. Okay, kalau kita ikut bulat-bulat dan buat betul-betul strategi 139, rangkaian kita akan berkembang. Lepas 6 bulan kita ada 5 orang fighter dan leaders. Setahun 20, 18 bulan 60. Dan apabila network kita berkembang, kita pun akan up rank. Apabila kita up rank, kita pun akan unlock bonus-bonus baru. Emerald, unlock year-end bonus. Diamond, Kafan, Crown, House Fund. Yang pertama dua tu saya sibuk. So, memang kerja saya sangat sibuk, so saya tak join. Anak-anak yang boleh ikut ke adik pergi ke Seoul dan pergi ke Taipei. Tapi yang ketiga ni, Hong Kong ni saya ikhtiar supaya saya boleh berikan masa saya untuk pergi. Experience sangat bagus sehingga kan lepas saya pulang daripada Hong Kong, 2 bulan lepas itu saya bersara awal. Dan 2 bulan selepas itu lagi kami jadi RCCA. Dan diraihkan semasa BE Convention. Kenapa tak ada? Dan impian yang jelas, combined passion and perseverance, dreams will turn into reality, insyaAllah. Sebelum jumpa kami berdua tak ada pengalaman sales dan marketing. Memang bukan orang berniaga. Dan tiga kami yang ada bensin dan tak ada pengalaman boleh berjaya dalam masa yang singkat. Semua orang boleh. Yang penting berani berimpian, trust the system dan fight untuk merebut peluang keemasan di BE International. We looking forward to welcome you at the top. Congratulations to our new RCCA, Akiba binti Azain dan Maisha Aini bin Basri. Yes, once again, congratulations on a well-deserved success. Alhamdulillah, dalam tahun yang sama 2 RCCA muncul daripada network kami. Inilah hasil daripada sistem duplikasi BE dengan exponential growth. 2 orang housewife yang diuji dengan banyak cabaran, tapi BE telah memberi jalan keluar daripada gua masing-masing. Mereka telah mengambil peluang di BE untuk transform menjadi leaders hebat
yang telah berjaya membantu, membimbing dan mengubah nasib ramai orang lain. Tepukan gemuruh kepada RCCA AS dan RCCA MUN. BE mengajar kita amalkan 3H. Apa 3H? Hardworking. Hardworking, sebab itu adalah kunci kejayaan. Humble dan honest, supaya kita berakhlak mulia, berintegriti, jujur, tak boleh overclaim. Okay? So insyaAllah kita akan berpeluang untuk dibangkitkan bersama para anbiya dan syuhada. Mulianya kalau kita buat BE ni betul-betul. So BE adalah ladang pahala dan juga lumbung emas. Kita dah dengar banyak kali orang sebutkan 69 RCCA dalam masa kurang daripada 8 tahun. Lebih daripada 300 crown yang dah dapat house fund. Dan hampir 1000 dah orang diamond yang dapat kafan. Hebat tak peluang di BE? Nak fight rebut peluang keemasan ni tak? Nak fight jadi RCCA tak? Saya doakan anda semua supaya berjaya, dan saya akan tunggu anda di puncak kejayaan di dunia dan akhirat, insyaAllah. Sekian, terima kasih.